Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bagaimana Rafizi boleh tumbangkan Anwar Ibrahim? Ini adalah satu soalan yang cukup deep, cukup mendalam, cukup penting untuk dijawab. Situasi politik terkini daripada Parti Keadilan Rakyat PKR menunjukkan ketegangan antara Rafizi Ramli dan juga Anwar Ibrahim. Namun, belum sampai ke tahap Rafizi menumbangkan Anwar secara langsung. Sebaliknya, peristiwa yang berlaku baru-baru ini mencerminkan satu perpecahan dalaman yang sangat mendalam dalam PKR dan cabaran terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kekalahan Rafizi dan pengunduran dari kabinet dalam pemilihan parti PKR 2025, Rafizi Ramli yang ketika itu memegang jawatan timbalan Presiden PKR dan Nurul Izzah, anak perempuan Anwar Ibrahim. Nurul Izzah mendapat 9,803 undi berbanding 3,866 undi Rafizi. Kekalahan ini mencetuskan kritikan terhadap dakwaan nepotisme dalam parti, memandangkan Nurul Izzah adalah anak kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sebelum saya teruskan, saya ingin promote satu produk daripada ForLife. Nama dia ForLife Transfer Factor. Produk ini dapat menyembuhkan imun badan kita, menguatkan imun badan kita supaya menjadi sangat kuat dan dapat melawan penyakit termasuk penyakit kanser, kencing manis, gout, darah tinggi, kerosakan buah pinggang, rasa ngilu-ngilu di kaki, kebas-kebas, dan banyak lagi masalah-masalah penyakit yang disebabkan oleh imun badan yang lemah. ForLife Transfer Factor mengajar badan kita untuk menjadi sembuh melalui imun badan yang kuat. Imun badan itulah yang melawan penyakit. Bagi anda yang memiliki masalah banyak penyakit 3 serangkai, 4 serangkai dan sebagainya, ini masanya untuk anda beralih daripada produk yang lama kepada Transfer Factor, ForLife Transfer Factor, untuk mendapat kesihatan yang optimum. Ini link dia, saya berikan nombor telefon untuk anda hubungi. Baik, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita teruskan. Berikutan kekalahan tersebut, Rafizi mengumumkan peletakan jawatannya sebagai Menteri Ekonomi. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, perpecahan faksi dalam PKR, hiruk versus damai. Pemilihan parti juga menonjolkan pertembungan antara dua faksi utama. Faksi yang hidupkan idealisme reformasi dalam ujian kuasa, dipimpin oleh Rafizi Ramli. Faksi ini menekankan idealisme reformasi dan menentang kerjasama dengan parti-parti seperti UMNO. Manakala damai pula dari akar membina aspirasi inklusif dipimpin oleh Nurul Izzah Anwar. Faksi ini mewakili arus perdana parti yang menyokong pembinaan koalisi dan kerjasama dengan UMNO. Kemenangan faksi damai ini memperkukuhkan pengaruh keluarga Anwar dalam PKR, tetapi juga menimbulkan kebimbangan mengenai arah tuju parti dan komitmennya terhadap prinsip reformasi. Implikasi terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim pula ialah walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim masih memegang jawatan Presiden PKR dan Perdana Menteri Malaysia, peristiwa-peristiwa ini mencerminkan cabaran terhadap kepimpinannya. Pengunduran Rafizi dan Nik Nazmi dari kabinet memberikan mereka kebebasan untuk mengkritik dasar-dasar kerajaan tanpa terikat kepada tanggungjawab kolektif kabinet. Ini berpotensi menguatkan suara pembangkang dalam PKR dan menjejaskan kestabilan parti menjelang pilihan raya umum ke-16 yang bakal dijadualkan sebelum tahun 2027. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sebagai kesimpulan, walaupun Rafizi belum menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim secara langsung, tetapi tindakan dan keputusan beliau baru-baru ini mencerminkan perpecahan yang mendalam dalam PKR dan cabaran serius terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perkembangan ini berpotensi mengubah landscape politik PKR dan memberi kesan kepada masa depan politik Anwar dalam jangka panjang. Untuk maklumat lanjut mengenai situasi ini, anda terus boleh menonton banyak video-video di luar sana, termasuk daripada Fels Lifestyle, Nazilin Unity, dan of course The Twin TV. Kita jumpa lagi, tinggalkan komen anda. Bye-bye.
Salam sejahtera, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Okey, direct to the point ya. Bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh tumbang dalam masa yang terdekat sekiranya keadaan yang sedang berlaku di antara UMNO dan PKR terus menjadi tegang dan panas. Keadaan politik sekarang ini, PKR kuat dalam pengaruh politik, tetapi sebenarnya bergantung penuh kepada gabungan. Dan sebenarnya tidak cukup majoriti sendiri. Kedua, keadaan politik sekarang adalah UMNO, iaitu Zahid Hamidi, melemah di akar umbi. Banyak ahli pemimpin tidak selesa dengan kerjasama bersama dengan DAP dan Anwar Ibrahim. Rakyat di bawah UMNO pula ada yang rasa terpaksa telan gabungan ini. Ramai akar umbi sudah hilang semangat. Tuan-tuan dan puan, sebelum kita teruskan, saya ingin perkenalkan satu produk yang mengubah hidup ramai orang yang sedang berdoa untuk sembuh daripada penyakit, daripada penyakit kencing manis, darah tinggi, gout dan sebagainya. Ini produk yang sangat-sangat hebat. 4Life Transfer Factor dapat boost imun badan kita. Semua penyakit disebabkan kerana imun badan yang lemah. Dengan produk ini, 4Life Transfer Factor, ini dapat boost imun badan kita untuk sembuh daripada segala jenis penyakit termasuk kanser, kencing manis, kolesterol dan sebagainya. Cepat-cepat untuk mendapatkan produk yang boleh sembuhkan semua ini melalui imun badan kita yang kuat. Cepat telefon saya atau WhatsApp saya untuk mendapatkan maklumat di nombor yang tertera ini. Harga dia sangat murah dibandingkan dengan sebatang kaki yang kena potong kerana kencing manis. Sebelum kena potong kencing manis, cepat-cepatlah mari kasih up balik kita punya imun sistem badan. Okey, so kita teruskan cerita politik kita. Okey, baik, 5 senario realistik Anwar boleh tumbang sekarang. Nombor 1, UMNO tarik sokongan, Zahid ditekan atau diganti. Inilah titik paling sensitif tuan-tuan dan puan-puan. Jika Zahid Hamidi jatuh sebagai Presiden UMNO dan pemimpin baru, misalnya Tok Mat atau Hishamuddin Hussein, membawa UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan, Anwar akan kehilangan kerusi sokongan terbesar daripada Semenanjung. UMNO kini ada 26 kerusi, cukup untuk runtuhkan majoriti Anwar. Kalau UMNO comeback dengan Perikatan Nasional atau Bersatu, blok baru ini boleh terbentuk. Nombor 2, perpecahan dalam PKR sendiri. Walaupun nampak utuh, dalam PKR ada juga camp pro-reformasi lama yang kecewa sebab Anwar terlalu kompromi dengan UMNO dan elit politik lama. Jika 5 hingga 10 MP PKR lompat atau tarik sokongan, Anwar akan goyah. Tekanan boleh datang jika isu kos sara hidup makin parah. Nombor 3, tekanan akar umbi UMNO terlalu besar. Walaupun Zahid masih di puncak sebagai Presiden UMNO, tapi kalaulah cawangan-cawangan UMNO seluruh negara tiba-tiba bangkit dan menolak DAP dan Pakatan Harapan, Zahid akan dipaksa melepaskan jawatan. Jika itu berlaku, kerajaan akan retak daripada dalam. Slogan kerajaan campuran tanpa prinsip akan terus menjadi liability. Nombor 4, Perikatan Nasional PN tawarkan deal lebih besar kepada UMNO dan GPS. Jika Tan Sri Muhyiddin Yassin atau Datuk Sri Hadi Awang tawarkan laluan kuasa, jika Tan Sri Muhyiddin Yassin atau Datuk Sri Hadi Awang tawarkan laluan kuasa dan janji yang lebih menarik kepada UMNO, GPS atau GRS, mereka mungkin berpaling arah. Bila Perikatan Nasional tambah 20 hingga 30 kerusi dari gabungan baru, mereka akan usulkan statutory declaration kepada Agong. Nombor 5, krisis nasional, skandal baru. Jika berlaku skandal kewangan atau krisis politik yang lebih besar, misalnya campur tangan kehakiman, kegagalan urus takbir ekonomi, imej Datuk Seri Anwar Ibrahim akan merosot.
Bila sokongan awam runtuh, ahli parlimen cari jalan selamat dan boleh lompat ke blok baru. Jadi, apa titik lemah Anwar sekarang? Nombor 1, Zahid, yang merupakan nyawa kerajaan. Bila UMNO berubah pemimpin, kerajaan boleh roboh. Nombor 2, PKR tak cukup kuat sendiri. PKR hanya ada 30 kerusi. Tak cukup tanpa DAP dan UMNO. DAP jadi beban kepada orang Melayu. Isu perkauman mudah dieksploitasi oleh pembangkang. Dan nombor 4, janji ekonomi lambat ditunaikan. Kos sara hidup, harga barang boleh jadi peluru politik daripada pembangkang. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, secara penutup, sebagai penutupnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim bertahan bukan sebab kuat, tapi sebab gabungan tak pecah. Yet, belum pecah lagi. Bila satu blok keluar, efek domino akan berlaku. Kalau UMNO berpecah, PKR goyah dan rakyat makin hilang sabar. Maka jalan kejatuhan itu jadi lebih cepat daripada yang dijangka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, inilah bahayanya apabila tidak ada parti politik yang betul-betul mendapat satu majoriti 2/3 yang hanya sikit. Bukan mudah. Walaupun begitu, saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai seorang pemimpin Perdana Menteri yang cukup hebat akan terus bertahan memimpin negara kita menjadi negara yang hebat dan akan bertahan sehingga pilihan raya yang akan datang. Itu saya yakin. Tetapi semua tadi itu adalah satu deep thinking, satu analisis yang cukup mendalam untuk kita melihat secara bebas apakah yang bakal berlaku. Sebelum saya tutup, saya sekali lagi ingin kongsikan kepada anda 4Life Transfer Factor. 4Life Transfer Factor khas bagi anda yang sedang sakit dan tidak mau sakit. Sebelum sakit, makanlah Transfer Factor. Bagi anda yang sudah sakit, wajib makanlah. Sebab inilah peluang anda. Inilah satu-satunya peluang kita untuk boost imun sistem badan kita. Okey? Nombor saya ada di sini. Jangan lupa hubungi WhatsApp sahaja. Jangan telefon. WhatsApp dan saya akan jawab WhatsApp anda. Okey? Sangat murah, berbaloi. Dijamin imun badan akan menjadi semakin kuat. Imun badan akan menjadi semakin kuat. Sekali lagi, produk ini bukan ubat. Dia hanya boost imun badan kita. Dia hanya membantu imun badan kita untuk menjadi lebih bijak, lebih pintar, lebih pandai untuk melawan penyakit. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.